cubaan yang bisa dilakukan. Oh, Pada 7 mata sama dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita ucapkan daripada Soccer Experience Batu Kawan, dan pada petang ini kita bawakan kepada anda perlawanan untuk separuh akhir bagi perlawanan antara Analog Device FC yang akan menentang pasukan IMM Research. Apapun, kita berikan laluan untuk lagu kebangsaan. Baiklah, lagu kebangsaan telah pun didendangkan dan mereka akan memulakan perlawanan semifinal pada bila-bila masa daripada Batu Kawan Factory Leagues yang berlangsung di Soccer Experience Batu Kawan Penang. Analog Device FC memakai jersey berwarna oranye, manakala pasukan Lam Research memakai jersey biru dan berseluar kelabu. Jadi kepada sesiapa yang menonton pada hari ini, terima kasih kita ucapkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Gen TV Arena yang membawakan kepada anda Your Game. We make your game alive. Di bahagian kanan adalah pasukan Lam Research dan pasukan belah kiri adalah berwarna oranye. Sekarang adalah sesi bergambar. Baiklah, di bahagian kiri adalah Analog Device yang memakai jersey berwarna oranye. Mereka akan bermain untuk 35 minit. Setiap half, ada 2 half akan berlangsung. Jadi siapakah yang akan mara ke pusingan final? Sama-sama kita saksikan. Mungkin kita boleh bacakan kepada anda full squad list untuk Analog Device FC. Mereka memberikan kepercayaan kepada Nazrul, penjaga gol, Alfa sebagai kapten pasukan juga sebagai penjaga gol, dan juga Ari, Mok, Aboy, Faiz, Ghazali, Munzir, Hanif, Oye, Nasrin, Nasa, Iman. Mereka juga menengahkan ramai juga pemain-pemain simpanan termasuk Syamil, Zahir, Hazwan, Izzat, Angah, Pidot, Sob, Syafiq, Amiro, Nio, Azri, Muiz, Paan, Mi, Afiq, Afif, Syidan, Iris, Syafiq, Faiz, Daniel, Fawaz dan juga Syafiq. Manakala bagi pasukan IM Research yang memakai jersey biru, mereka menurunkan Kecik sebagai penjaga gol dan
diketuai oleh Freddy sebagai kapten pasukan. Kogu, Syamir, Apih, Faris, Syafiq, Afif, Aman, Awang, Syafiq, Tek, Muaz, Azri, Arisu, Haidir sebagai kapten pasukan. Dan juga lain-lain, Syazwan, Fiz, Azri, Khairul, Firman dan juga Mugilan. Maafkan saya jika ada yang tertinggal. Saya harap info yang diberikan adalah sama jersey number yang mereka pakai pada petang ini. Masing-masing telah pun bersiap sedia. Di separuh masa yang pertama ini kita akan melihat analog device berada di bahagian kiri dan akan menyerang ke kanan skrin anda. Cuaca cukup baik di Batu Kawan ini. Cukup panas orang utara cakap. Dan di hadapan sana kita dapat lihat IKEA yang tidak jauh berada di padang ini. Padang ini agak baru. Ada dua padang utama di stadium di area Batu Kawan ini. Di mana tak jauh dari sini adalah stadium utama Batu Kawan, di mana pasukan immigration akan menentang pasukan Penang pada malam ni. Petang ni waktu yang sama. Dan di padang ini kita akan saksikan semifinal Batu Kawan Factory League antara pasukan Analog Device FC menentang Lam Research. Perlawanan akan dimulakan pada bila-bila masa. Jadi teruskan menonton. Saya akan kembali selepas ini. Baiklah, perlawanan akan dimulakan pada bila-bila masa sepak mula oleh pasukan Lam Research. Dan ini adalah saksi untuk aksi semifinal, siapakah yang akan mara ke pusingan final. Cuaca yang sedikit panas mungkin akan membuatkan mereka sedikit letih, namun saya percaya mereka telah pun bersedia untuk menghadapi pertempuran pada petang ini. Lontaran ke dalam, cuba untuk mencederakan, tetapi dipersalahkan pula. Mungkin dia mengangkat sedikit kaki. Oh tidak, ada satu kekasaran dan sepakan percuma diberikan kepada Lam Research. Ada dua pemain, mereka meletakkan pemain nombor 52 sedang menanti dihantar ke hadapan untuk mencari sekali lagi pemain sayap mereka. Daripada bahagian kiri, Syamir dihalang, membiarkan kepada Arif untuk mengambil lontaran ke dalam ini. Arif, satu halangan berjaya dipintas, masih lagi belum selamat. Masih lagi bermain di kawasan berbahaya. Cuba untuk mencari ruang. Syazwan, satu hantaran, cuba untuk mencari rakan. Masih lagi cuba mengasah satu percubaan. Cantik. Dalam ruang yang cukup sempit, dalam ruang yang agak sukar, sempat juga untuk dia hulurkan kakinya.
Namun sedikit saja tersasar dan juga lemah. Penjaga gol Nazrul yang diberikan kepercayaan untuk pasukan Analog Device FC menerima cabaran awal, lontaran ke dalam untuk Lam Research. Afif daripada bahagian kiri. Azri cuba untuk bermain 1-2. Lam Research. Mencari Syamir tetapi dipersalahkan. Dia mungkin akan menjadi target man kerana kelibatnya agak lincah di pusingan suka akhir. Dan kini mereka membiarkan kepada pemain nombor 10 untuk mengambil sepakan ini. Kogu. Dan 5 pemain menanti. Hantaran terus. Tepat ke dakapan Nazrul. Sama ada itu Nazrul ataupun itu adalah Alfa. Antara dua. Analog Device masih lagi mencari rentak. Adi menanti. Hantaran kurang sampai. Dan bola keluar. Afif memberikan lontaran ke dalam untuk pemain nombor 18 ini. Angah di bahagian bek kanan. Dan kali pertama mereka menukar arah ke bahagian far post. Jika anda dapat lihat di hujung sana agak silau kerana matahari terik di petang di Batu Kawan ini. Lontaran ke dalam untuk Lam Research, pemain nombor 66. Tidak berjaya memberikan lontaran sepakan percuma untuk Analog Device. Bagi Analog Device, mereka bermain dengan 4-4-2. Meletakkan pemain nombor 23, Neo, sebagai penyerang utama. Namun Neo masih lagi belum sempat untuk menyentuh bola. Syamir, 1-2 yang dimainkan dan hantaran jauh. Dan cuba untuk keeper naik ke atas. Dan berjaya untuk menangkap. Ada sedikit miscue sahaja daripada pemain nombor 52 ini. Cantik hantaran itu untuk mencari Syamir. Nombor 22. Penyerang paling atas untuk Lam Research. Walaupun dia sedikit sasa, namun Nur Ilyas ini mempunyai possession ball yang cukup baik dan kawalan bola yang menarik. Satu lagi sepakan untuk pasukan Analog Device. Daripada bahagian kiri, lambungan cantik. Namun penjaga gol pantas kecil membaca untuk menghalang serangan daripada Lam Research. Baik, dari bahagian kiri. Syamir masuk ke dalam. Masih lagi Syamir. Tidak terburu-buru untuk melakukan hantaran ke hadapan. Kembali ke belakang untuk Kecik. Kecik mencari Aman. Aman kepada Syamir. Syamir melakukan turning. Melihat rakan dua pemain untuk macam Nur Ilyas. Mampukah Nur Ilyas mengejar? Namun bendera telah pun diangkat bagi menandakan dia telah pun berada dalam kedudukan offside. Ada banyak juga percubaan daripada Lam Research dalam 6 minit yang pertama ini. Mereka benar-benar menguasai perlawanan. Dan belum ada percubaan berbahaya daripada pasukan Analog Device.
Satu lagi sepakan percuma. Kapten pasukan Alfa ataupun Akmal. Hantaran tidak sampai. Untuk Lam Research, Syamer dijatuhkan namun dibiarkan sahaja. Advantage diberikan. Adi meloloskan ke bahagian kiri. Ada dua pemain menanti di bahagian tengah. Namun agak ramai. Defensive midfield daripada Lam Research cukup pantas untuk melihat kedudukan ini. Kapten pasukan membuka dan dipintas. Tidak ada rakan menanti. Nur Ilyas agak lambat untuk melakukan pressing. Oh, bahaya. Ilyas cuba untuk mengasak. Adi. Alfa membuka ke bahagian far post. Mereka sedikit demi sedikit seterapa mula untuk mendapatkan rentak daripada bahagian kanan. Diperoleh oleh pemain sayap. Cuba untuk bercerakan. Tidak berjaya untuk memintas. Pantas untuk dipantas. Kembali kepada analog device. Kapten pasukan hantaran tidak berjaya ditampan. Dan dibiarkan saja untuk lontaran ke dalam. Ada pertukaran akan dilakukan di mana Nur Ilyas akan dikeluarkan. Penyerang utama bagi Lam Research dikeluarkan. Dan memasukkan pemain nombor kurang jelas buat ketika ini. Nombor 20. Lam Research pemain 20 adalah siapa? Adalah Syafiq. Satu turning yang baik. Dua barisan pertahanan mengawal. Namun pemain lincah ini masih berjaya untuk mengawal keadaan. Mungkin terlalu lama dan terlepas kawalan. Kembali kepada Lam Research. Baik. Kapten pasukan daripada bahagian kanan. Satu lambungan ke bahagian kiri. Ditanduk. Ada sedikit biasa dan dibiarkan kepada kecil. Sedikit tersusun nampaknya pertahanan daripada Lam Research ini. Ada komunikasi yang baik. Antara yang kurang cermat daripada kecil. Dan dirampas di situ oleh Angah. Angah kepada pemain nombor 14. Zahir. Azwan ke tengah. Cuba untuk membuka permainan ke bahagian far post. Masih lagi mencuba. Dikeluarkan. Oh! Saya jangka itu adalah hantaran. Namun dia seolah-olah hampir menerjah ke jaring. Agak mengejutkan jika ia tepat ke sasaran. Sudah pasti kecil akan diperdaya bagi mencari gol yang pertama pada petang ini. Masih lagi 0-0 untuk 10 minit yang pertama. Harus diingat mereka bermain 35 minit untuk 2 half. Jadi untuk separuh masa yang pertama ini masih lagi berbaki 25 minit. Cubaan untuk dirampas kembali ke belakang. Kapten pasukan nombor 10 Alfa. Dibuka ke bahagian kanan. Oh, satu rempuhan yang tidak disengajakan. Saya rasa itu adalah 50-50 sahaja. Mungkin kita cuba lihat sekali lagi. Itu ya benar. Ia memanglah 50-50. Dan namun pengadil memberikan sepakan percuma kepada pasukan analog device. Dan Alfa akan mengambil sepakan ini. Di belakangnya ada pemain nombor 3. Ari. Ari berlalu pergi. Adakah percubaan terus? Hanya 2 benteng saja dibina. Alfa. Mampukah ia melakukan hantaran yang baik? Alfa. Satu hantaran yang baik. Satu tandukan. Oh, ditepis. Berjaya diselamatkan.
Satu hantaran yang baik dan satu sambutan yang cukup cemerlang. Dan satu tindakan kecil yang menerbangkan jarak badannya. Menyelamatkan keadaan. Mereka cuba untuk melakukan serangan balas namun dirampas di situ oleh Analog Device. Dibuka ke bahagian kanan. Satu hantaran. Oh, satu tackle sebenarnya. Agak keras. Dan dipersalahkan sekali lagi. Tidak ada kad. Mungkin hanya amaran lisan saja yang diberikan. Kerana ia dilihat agak melulu untuk melakukan terjahan. Sepakan percuma. Baik, kita akan berehat sebentar dan pengadil memberikan water break untuk kedua-dua pasukan. Kita berehat sebentar. Naik turun itu macam mana dia punya lock? Naik turun. Baiklah, water break telah pun berlangsung. Dan mereka akan memulakan perlawanan kembali. Sepakan percuma untuk pasukan Analog Device dalam usaha mencari gol yang pertama. Masa lagi 0-0. Ada satu percubaan yang paling cantik daripada pasukan Analog Device, namun berjaya diselamatkan. Ada dua percubaan daripada Lam Research buat setakat ini. Kapten pasukan akan mengambil sepakan ini. Hantaran yang baik. Satu dummy cuba dilakukan. Satu percubaan yang tidak mengena. Dan kini Syafiq daripada bahagian kiri. Ada rakan menanti. Masih lagi Syafiq mengawal keadaan, mencari rakan di belakang. Untuk Syazwan. Syazwan dihantar ke bahagian kanan. 3 lawan 2. Mampukah mereka melakukan sesuatu? Tolakan tidak sampai. Ditanduk keluar. Masih lagi berjaya untuk dikawal. Balik ke belakang dan kini dirampas oleh Analog Device. Untuk kapten pasukan Alpha. Alpha hantaran ke hadapan namun sedikit tinggi. Dalam usaha mencari rakannya di hadapan. Ada yang menarik dan juga bijak namun sedikit saja tinggi. Dan rakannya menyatakan mungkin lebih baik untuk bola bawah. Cuba lagi. Untuk Analog Device. Daripada bahagian kiri. Untuk Kogu. Sekali lagi dibuka ke bahagian kanan untuk pemain nombor 77 ini. Hantaran ke hadapan. Oh! Dan masuk. Akhirnya.
Lam Racers dalam usahanya tiba-tiba sahaja berjaya untuk berada di harapan pada minit ke-16 mendahului Analog Device 1-0 bagi memacu perlawanan pada petang ini. Dia baru saja dimasukkan tadi menggantikan Nur Ilyas. Dan akhirnya pemain nombor 20 ini Syafiq mencetak namanya sebagai penjaring yang pertama. 1-0 saudara-saudara sekalian. Namun masih lagi terlalu panjang perlawanan ini akan berlangsung. Apa saja boleh berlaku. Kelebihan 1-0 bukanlah untuk menggoyang kaki ataupun berlapang dada. Adakah akan ada pertukaran? Penjaga gol mungkin akan dikeluarkan setelah ada sedikit rempuhan tadi. Nazrul diiring keluar dan mungkin ada penjaga gol baru yang akan dibawa masuk. Pemain nombor 30 kelihatan telah pun memakai glove. Dan perlawanan terhenti seketika. Dan dipersiapkan kini. Dan inilah dia penjaga gol yang baru dimasukkan. Berambut panjang. Dan akan dipertanggungjawabkan bagi meneruskan perlawanan. Dia tidak boleh bolos lagi. Analog Device tidak boleh bolos lagi jika mereka mengimpikan pentas final. Syamir. Ringkas saja. Dikeluarkan oleh Syamir. Sedikit beremosi. Melakukan clearance yang cukup kuat. Angah daripada bahagian kiri. Lontaran ke dalam. Bagi mencari pemain nombor 16 iaitu Hazwan. Hantaran di bahagian kiri. Ditanduk keluar. Neo terus mencuba. Lam Racers melakukan hantaran tinggi bagi mencari Syamir. Ada dua rakan menanti. Lepas. Masih lagi mengawal. Gagal untuk mengawal keadaan. Cubaan untuk dipintas. Agak lambat untuk melakukan clearance. Syazwan agak lambat dan dia dipintas dan kini Analog Device melakukan serangan daripada bahagian kiri. Hantaran jauh untuk mencari pemain nombor 14 ini. Agak kuat pula. Daripada bahagian kanan. Dia telah pun melakukan larian yang baik sebenarnya, namun terlalu kuat. Perlawanan telah pun masuk pada minit ke-21. Jadi 15 minit lagi untuk separuh masa yang pertama ini akan dimainkan. Kembali ke bahagian kanan Angah. Angah kepada pemain nombor 14 itu Syamil. Masih lagi Syamil. Ada 3 kepungan telah pun dilakukan dan gagal untuk melepasinya.
Syamir. Tidak lepas. Lontaran ke dalam. Pantas diambil untuk Angah. Dan Angah ditarik dan dijatuhkan dengan cukup clear oleh Apih. Ada sedikit tarikan yang cukup jelas. Dan Afa akan mengambil sepakan ini. Kapten pasukan ini mempunyai hantaran yang cukup baik, sama ada daripada tengah ataupun menerusi sepakan percuma. Afa. Hantar ke bahagian kiri. Satu percubaan namun terlalu tinggi pula. Dan kawasan di Batu Kawan ini semakin mendung. Mungkin visual yang anda lihat sedikit mendung. Namun tidak hujan, cukup baik pada petang ini. Sepakan gol. Syamil. Satu chip cuba lakukan. Masih lagi dalam kawalan Syamil. Namun kawalan yang cukup ketat diberikan. Walaupun dia mempunyai rakan Angah yang membantu di bahagian belakang. Namun left back daripada Lam Research ini enggan untuk membiarkan mereka bola lolos. Ada satu sepakan agak tinggi kakinya dalam perebutan bersama pemain nombor 10 itu Kogu. Dan memberikan kelebihan kepada Kogu. Sepakan percuma untuk Lam Research yang mendahului situasi semifinal pada petang ini. Hantaran terus. Tidak ada rakan menanti. Namun mereka memperolehi lontaran ke dalam. Afif akan mengambil lontaran ini. Azri cuba untuk naik ke atas. Tukar kepada Syazwan. Terjatuh pula. Masuk ke dalam kawasan penalti. Bahaya situasi. Satu percubaan. Adakah susulan berjadi keluarkan? Masih lagi mencuba. Tan. Kogu terlepas kawalan untuk kapten pasukan dan kini berpeluang. Hantaran ke bahagian kiri. Cantik antara ini. Namun berjaya dikeluarkan oleh bek kanan itu Muaz. Kogu. Kepada Apih. Hantaran ke hadapan. Tidak berjaya nampaknya untuk meneruskan perjuangan ini. Kembali kepada kawalan analog device. Hantaran sering saja bertukar di bahagian tengah. Dan kini satu lorongan dihalang pula. Dipintas sekali lagi. Baik untuk Syamil. Syafiq lepas. Dan bola telah pun terkeluar daripada permainan. Untuk lontaran ke dalam. Bagi Angah. Bola tinggi dimenangi oleh Azri. Dan Azri kepada Syazwan. Syazwan dibuka kepada rakannya daripada tengah untuk Kogu. Kogu mencari Syafiq. Syafiq ke bahagian kiri untuk mencari Syazwan. 50-50 lepas. Satu percubaan. Dan ada itu masuk. Tidak berjaya diselamatkan. Hampir saja gol kedua. Berjaya dicetak namun sekali lagi. Kita lihat. Penjaga gol telah pun terbuka. Namun aksi menyelamat yang cukup penting berjaya dilakukan.
untuk mengekalkan 1-0 dan kini mereka melakukan serangan balas. Syazwan. Syamel agak lambat mencerahkan. Bantuan agak lambat tu sampai. Masih lagi Syamel untuk Angah. Dibuka ke bahagian kiri. Baik. Tidak berjaya. Untuk mereka lakukan sekali lagi. Syazwan. Azri. Agak lambat Azri. Dan dipersalahkan pula. Tackle lambat yang dilakukan. Dan ia diberikan amaran lisan oleh pengadil perlawanan pada petang ini. Kogu. Ditinggalkan kepada rakannya. Untuk Angah. Syamel. Untuk Afah. Syamel. Balik kepada kapten pasukan. 3 lawan 2 agak sukar. Dan kini giliran untuk Lam Research melakukan serangan balas. Untuk Syafiq. Azri. Nazmi kini. Satu chip yang dilakukan lepas kepada Syafiq. Cuba untuk melakukan cut in. Tidak berjaya. Dan gagal. Syafiq melakukan tarikan dalam usaha untuk merampas kembali bola yang hilang. Dan dia dipersalahkan. Dalam minit-minit akhir. Aksi di hujung-hujung perlawanan ini semakin rancak. Kedudukan masih lagi memihak kepada Lam Research. Daripada bahagian kiri. Dan dipintas di situ oleh kapten pasukan nombor 3 iaitu Freddy. Saya jarang melihat Freddy untuk memegang bola. Dia bermain di bahagian centre back bersama-sama pemain nombor 29. Namun serangan banyak dilakukan di bahagian kanan. Jadi Freddy dan juga rakannya di bahagian kanan jarang-jarang untuk menerima bola. Jarang-jarang untuk menerima ancaman. Hantaran ke belakang. Tidak sampai. Memberikan lontaran ke dalam. Perlawanan sedikit diperlahankan. Saya percaya mungkin akibat stamina telah pun berkurang. Malamlah telah pun hampir setengah jam mereka bermain dalam situasi yang cukup panas pada petang ini. Masih lagi bergelut 2 lawan 1. Masih lagi berjaya untuk mengawal. Tidak, telah pun bebas namun ada rakan menanti. Satu hantaran ke dalam kawasan penalti. Satu tandukan. Syamel berpeluang untuk menanduk tepat namun tidak kena pula kepalanya. Menjadikan kedudukan masih lagi selamat bagi Lam Research dalam usaha analog device mencari gol penyamaan. Mereka tidak boleh berlengah lagi. Sekurang-kurangnya sebelum separuh masa yang pertama ini tamat. Sudah pasti mereka mahukan satu gol penyamaan. Satu turning yang cantik. Tenang pemain ini. Cok kepada Syamel. Satu tackle. Dan Afif. Tackle yang cukup bahaya. Tidak ada kad yang dilayangkan. Ada. Dan dia dipanggil. Dan kad kuning yang pertama pada petang ini dilayangkan kepada pemain nombor 12 iaitu Afif. Dan Freddy cuba untuk meminta penjelasan untuk kad kuning itu. Saya rasa ia adalah jelas tactical foul yang perlu dilakukan jika ia membiarkan bola itu
terus dikuasai mungkin memberikan bahaya kepada pasukan Lam Research. Adakah dia mampu untuk meneruskan permainan ataupun bagaimana? Pengadil memanggil supaya medik masuk. Saya rasa dia tidak boleh lagi meneruskan permainan. Memegang kakinya. Dan dia berencut-encut diusung keluar oleh medik. Dan akan digantikan. Saya rasa itu adalah tackle yang agak keras juga. Di hujung-hujung perlawanan telah pun masuk pada minit ke-33. Dan siapakah yang akan mengambil sepakan ini? Saya sudah pasti kapten pasukan Alpha akan menggalas tugas ini. Masih lagi terhenti. Saya percaya akan ada masa tambahan yang akan diberikan, termasuk water break. Baiklah, perlawanan akan dimulakan. Ada 5 pemain berada di dalam kawasan penalti. Dan Alpha bersedia untuk memberikan hantaran yang terbaik. Dan rakannya juga berada di situ. Memungkinkan akan ada satu sepakan terus. Berikan tempuan. Satu percubaan terus. Oh, ditepis keluar. Cukup mengelirukan sebenarnya. Kita cuba lihat sekali lagi. Satu lencongan. Dan dikuis keluar. Berikan sepakan percuma. Bagi Analog Device, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gol penyamaan sebelum separuh masa yang pertama ini tamat. Ditanduk keluar oleh Azri. Sekali lagi lontaran ke dalam. Mencari rakan. Telah pun ditutup. Terpaksa untuk meminta bantuan dari back kiri. Satu hantaran ke belakang. Satu turning. Untuk mencari kapten pasukan. Hantaran ke tengah. Ditanduk keluar. Semakin menekan. Daripada bahagian kanan. Tidak lepas. Masih lagi dalam kawalan Analog Research. Analog Device. Angah. Dibuka ke bahagian kanan. Untuk Alpha. Alpha lepas. Hantaran ke tengah. Satu percubaan. Sekali lagi. Dan kali ini tinggi pula. Gerakan yang cukup baik daripada kapten pasukan. Dia cuba untuk melakukan satu hand swinger daripada pemain nombor 23 ini, iaitu Neo. Namun tinggi. Perlawanan diperlahankan, sengaja diperlahankan oleh Lam Research dalam usaha untuk meredakan ketenangan ini. Ketegangan dan juga tekanan yang diberikan oleh Analog Device.
Kembali ke belakang. Tidak lepas. Oh, bahaya situasi ini. Dibuka ke bahagian kiri. Ada dua pemain menanti. Neo dan juga Afiq juga berada di situ. Satu hantaran. Dan ditangkap oleh Kecik. Keeper juga mahukan memainkan peranan bagi membeli sedikit masa. Itu adalah taktikal biasa. Rugi jika tidak menggunakannya. Hantaran ke dalam. Mereka mahu perlawanan ini berjalan dengan lebih pantas. Afa ke bahagian kanan. Untuk Angah. Tidak berjaya pula. Arasu kelihatan bermain di bahagian wing kiri. Yang baru saja dimasukkan untuk menggantikan Syamil. Bola tinggi. Ditanduk ke hadapan. Dikeluarkan. Syafiq satu twist untuk mencari Arasu. Arasu di bahagian kiri. Dua lawan dua dan Arasu terjatuh. Dia tidak dikawal. Sebenarnya terjatuh sendiri. Syafiq. Tenang. Mencari Syazwan. Kembali kepada back kanan. Di bahagian kanan siapa di line up kanan? Itu Lam Research. Itu Muaz. Perlawanan telah pun masuk pada minit ke-38. Mereka sedang pun bermain dalam waktu kecederaan. Daripada bahagian kiri, Syafiq bersendirian 2 lawan 1. Namun terlalu pantas untuk dipintas. Dan kini rakannya telah pun masuk untuk memberikan bantuan. Ada jatuhan. Sedikit tegang apabila ada rempuhan tadi antara kedua-dua pasukan. Dan itulah dia, whistle panjang telah pun ditiup menandakan tamatlah separuh masa yang pertama. Dan Lam Research mendahului dengan 1-0 hasil daripada jaringan tandukan di separuh masa yang pertama. Jadi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.
Baiklah. Separuh masa yang pertama telah pun tamat. Dan kini mereka memulakan aksi untuk separuh masa yang kedua. Jadi bagi pasukan Analog Device, mereka mempunyai dua misi yang cukup penting. Misi yang pertama adalah untuk mencari gol penyamaan. Dan misi yang kedua adalah untuk mencari gol kemenangan. Satu hantaran daripada Syafiq daripada bahagian kanan. Satu percubaan awal dan tidak masuk. Dia telah pun menerima hantaran yang baik daripada Syafiq. Namun penyudah akhir sedikit saja tersasar untuk menidakkan gol kedua daripada Lam Research. Di saat penjaga gol telah pun tertewas. Serangan awal yang cukup mendebarkan. Dan kini perlawanan diteruskan dengan kedudukan masih lagi memihak kepada Lam Research. Freddy, kapten pasukan diasak. Dan Freddy dijatuhkan. Dipersalahkan pula. Kapten pasukan yang diasak oleh pemain nombor 9 tadi, iaitu Hanif. Agak sasa pemain ini. Jadi boleh dijadikan target man. Kogu. Dijangka separuh masa kedua akan menjadi lebih panas. Dibuka ke bahagian kanan. Masuk. Dikeluarkan untuk Azri, kapten pasukan. Berada di bahagian tengah untuk mengemudi. 1-2 cuba dimainkan untuk mencari Angah daripada bahagian kanan. Angah dijatuhkan. Namun sepakan gol diberikan kepada Lam Research. Daripada bahagian kanan masih lagi melakukan serangan Analog Device. Mereka mempunyai kurang daripada 35 minit. Daripada kanan mereka datang lagi. Kapten pasukan berada di mana-mana. Satu tolakan namun dibiarkan saja oleh pengadil. Hantaran jauh untuk mencari pemain penyerang mereka. Nampaknya Lam Research kerap menggunakan Syafiq. Ada dua Syafiq rupanya. Pemain nombor 77 Syafiq. Nombor 20 juga Syafiq. 77 Syafiq Tok. Okey. Kita boleh panggil dia Tok saja. Afa untuk Angah. Hantaran ke hadapan. Cantik hantaran ini. Cuba untuk menggelecek. Terlalu ramai Kogu. Lakukan clearance. Kembali kepada Analog Device. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Ditanduk keluar oleh Freddy. Boy. Cuba untuk menggelecek. Masih lagi berjaya untuk melakukan hantaran. Ditanduk sekali lagi oleh Freddy. Hantaran ke hadapan dipintas dengan baik. Dihalang oleh Kogu. Kogu kepada Syazwan. Syazwan ada dua target man. Namun agak lambat dipintas. Kembali kepada kapten pasukan. Cukup berintensiti tinggi di separuh masa yang kedua ini. Mereka sering berbalas serangan. Melakukan pressing. Dan kini lepas. Adakah dia akan berjaya untuk melepasi lagi dua pertahanan? Hantaran tidak sampai. Rakan tidak berjaya untuk memberikan bantuan secepat mungkin dan dia dijatuhkan. Dan Syazwan
mengalami sedikit kesakitan namun telah pun bangkit. Syamil sebenarnya. Syamil direhatkan tadi di separuh masa yang pertama dan kini kembali beraksi. Saya percaya inilah rolling sub yang dimainkan untuk liga ini. Zam. Pemain ini kecil saja tubuhnya namun sedikit lincah untuk bermain di bahagian tengah. Mereka tidak boleh melakukan kesilapan mudah kerana mereka berada satu gol di belakang. Hantaran ke tengah. Syazwan. Pada Azri naik ke atas untuk melakukan overlap. Cuba untuk mencari Syafiq, tidak berjaya. Terus pada penjaga gol. Kembali ke tengah. Untuk pemain 20. Iaitu Sob. Afa. Baik. Satu hantaran ke harapan, peluang untuk satu jaringan dan itulah dia. Jaringan penyamaan akhirnya hadir pada minit ke-40. Satu vision yang cukup cantik. Dengan kaki kanan. Pemain tinggi lampai ini berjaya untuk mengikat kedudukan. Jadi satu sama game on. Satu misi yang pertama telah pun unlock. Dia bertubuh tinggi. Mempunyai kelajuan yang diperlukan. Dan memperolehkan hasil untuk analog device. Pemain nombor 9. Hanif. Mencetak namanya sebagai penjaring penyamaan bagi aksi semifinal ini. Baik. Jadi perlawanan berbaki lebih kurang 30 minit. Masih panjang untuk dimainkan, apa saja boleh berlaku. Adakah keputusan ini kekal? Ataupun analog device terus meneruskan momentum bagi mencari gol yang kedua, ataupun mereka akan ditinggalkan sekali lagi. Offside. Syafiq telah pun offside sebenarnya. Baik, daripada bahagian kanan. Terus Hanif sekali lagi berada di bahagian atas. Mencari sahaja dia. Kini menjadi ayam tambatan. Dengan sudut tubuh yang tinggi, apa saja boleh lakukan. Sekali lagi hantaran untuk Hanif. Hanif, satu tolakan. Dan mencuba. Sempat juga untuk diledakkan satu rembatan. Namun sedikit tepat. Kita cuba lihat sekali lagi. Walaupun ada dua asakan bertubi-tubi. Rembatan kaki kirinya juga hidup. Jika gol pertama dengan kaki kanan. Dan tadi dia mencuba dengan kaki kiri. Faiz. Sob. Untuk Syafiq Tok. Terkena ref. Ref pun nak main. Tak cukup pemain mereka cuba untuk menggunakan ref. Maafkan saya. Baik. Advantage diberikan kepada pasukan Lam Research. Siapakah yang akan mara ke pusingan akhir? Baik. Oh, sayang. 1000 kali sayang. Dan kad kuning dilayangkan untuk pemain yang baru saja dimasukkan ini. Kerana satu tackle keras.
Baik, sepakan percuma ini akan diambil oleh Syazwan. Ada dua pemain tinggi lampai telah pun bergerak masuk ke dalam kawasan penalti, iaitu Syafiq Tok dan juga satu lagi pemain nombor 66. Lima pemain kini menjadi sasaran. Ditanduk keluar. Dibiarkan kepada penjaga gol dan ada asakan ke atas penjaga gol, diberikan advantage. Antara yang kurang kemas mungkin penjaga gol merasa sedikit tekanan tadi. Antaran tidak begitu cermat. Dan kini nampaknya Malaysia meneruskan tekanan. Dan mungkin anda akan menerima visual yang kurang jelas kerana situasi mendung. Sedikit gelap di bahagian sana. Mungkin selepas ini beberapa minit, 10 ataupun 15 minit akan sedikit terang setelah semua padang ini sekata dengan sinaran matahari di belakang kami. Baik. Tidak berjaya sekali lagi. Selontaran ke dalam. Azri ada sedikit sentuhan dan sepakan percuma, sepakan sudut sekali lagi diberikan kepada Lam Research. Setelah gol tadi nampaknya Lam Research cuba untuk melakukan kebangkitan sejak di hujung-hujung separuh masa yang pertama lagi mereka diberikan tekanan. Dan kali ini nampak mereka perlu untuk naik ke atas. Freddy naik ke atas. Minta bola untuk Freddy. Satu tandukan tepat kepada kepala Freddy, namun sedikit lemah. Dan gini kepada Afa. Sop. Cantik kawalan mendada yang dilakukan tadi. Tidak berjaya. Dan kali ini Sop. Sop pula dipersalahkan. Dia seolah-olah mahu bangkit memberikan reaksi yang kurang baik, namun berjaya untuk mengawal emosinya. Daripada bahagian kanan. Ditanduk keluar. Gogu. Balik ke hadapan. Offside. Bendera telah pun diangkat. Menandakan dia telah pun berada dalam kedudukan offside. Dan dia pula terbaring. Pemain Lam Research, pemain nombor 20 ini, Syafiq. Terbaring dan terpaksa untuk memanggil medik. Di saat situasi semakin suntuk. Telah pun masuk pada minit ke-48. Saya pasti fokus pemain harus lebih tenang dalam mengawal situasi, dalam mengawal emosi mereka. Kerana kita tidak mahu aksi semifinal ini dicemari dengan pergaduhan. Ia sering berlaku apabila masuk di separuh masa yang kedua ini.
Dan perlawanan diteruskan. Hantaran jauh. Bagi mencari analog device. Faiz kini bermain daripada bahagian kiri. Dipintas. Satu sentuhan yang agak keras. Dan kini Syafiq Tok. Lepas Syafiq Tok masuk ke dalam kawasan penalti. Lakukan hantaran. Kosong tidak dikawal. Satu lagi percubaan. Syafiq Tok. Dikawal dengan kemas. Ada dua peluang untuk melakukan rembatan terus. Namun berjaya untuk ditampan dan kini serangan balas. 1-2 di bahagian kanan. Lepas. Oh. Agak tinggi. Dan agak serius rasa. Dan bola dikeluarkan untuk fair play. Tackle itu adalah 50-50 sebenarnya. Namun agak serius. Dia masih lagi mengerang kesakitan. Saya rasa ia tidak mampu untuk meneruskan aksi ini. Dan pengendali analog device saya rasa perlu untuk mencari pemain gantian. Di saat perlawanan telah pun masuk pada minit ke-51. Analog device merupakan global semiconductor leaders yang bertapak di Malaysia ini, apatah lagi di Cawangan Penang. Manakala RAM Research juga merupakan satu sistem engineering teknologi yang berada di Penang ini. Ada pekerja-pekerja untuk sekitar Penang ini telah pun menyertai Batu Kawan Factory League. Jadi sekitar pekerja-pekerja di kawasan kilang Batu Kawan ini. Jadi siapakah yang akan menjuarai liga ini? Salah satunya antara dua ini. Analog Device dan juga Lam Research mencari slot ke pentas final. Baik. Daripada bahagian kiri. Tenang saja. Syazwan. Hantaran jauh untuk mencari Syafiq Tok. Syafiq Tok. Dia hanya perlu menghulurkan kakinya. Mungkin satu ataupun dua saat sedikit terlambat. Penjaga gol lebih pantas untuk memintas keadaan. Hantaran yang ke belakang yang memberikan bahaya. Syafiq. Masih lagi Syafiq cuba untuk lepas. Tidak berjaya. Satu pintasan daripada belakang. Syazwan dan Syazwan telah pun berada dalam kedudukan offside. Dia cuba untuk membantah. Namun perlu akur. Pengadil lebih berada dalam kedudukan yang lebih jelas. Kogu. Untuk mencari Syafiq Tok. Syafiq Tok. Hantaran tinggi. Untuk mencari Syazwan. Berjaya dikawal oleh Syazwan.
Dan dia dijatuhkan. Dan dia tidak berpuas hati nampaknya. Ada reaction yang berlebihan daripada analog device. Apatah lagi apabila dia menghempuk padang sebegitu dan akan diberikan amaran list. Adakah kad kuning akan dilayangkan? Pemain nombor 3 Ari diberikan amaran lisan. Mereka harus memberikan kepercayaan kepada pengendali perlawanan pada petang ini dan dia tidak dilayangkan kad. Hanya diberikan amaran lisan saja. Sepakan percuma bagi Lam Research mencari gol kedua. Mereka mendahului di separuh masa yang pertama. Dan kini diikat. Mampukah mereka berjaya mencari gol kedua sekaligus menempah tempat ke final? Berikan tempuan ini. Ada 4 pemain menanti. Syafiq Tok, pemain paling tinggi, berada berhadapan dengan tiang. Dua benteng saja dibina. Rendah saja. Agak merugikan sebenarnya. Dia mempunyai pemain tinggi lampai yang menanti tetapi melakukan hantaran rendah. Namun mereka memperoleh satu lagi sepakan penjuru. Peluang kedua. Ogo. Tidak sampai pula, ada sedikit tolakan tadi daripada Syafiq Tok. Memberikan sepakan gol bagi analog device. Hantaran ke belakang. Tidak berjaya. Kapten pasukan Alfa. Satu turning untuk Azri. Dibuka ke bahagian far post. Berhadapan dengan Angah. Oh, lepas. Hantaran ke belakang Syazwan. Syazwan mencari pemain sayap. Satu hantaran ke belakang. Oh. Kesilapan sebegitu hampir memakan pasukannya. Dia harus lebih cekap untuk menangkap bola semudah itu. Ada juga terdengar depa duk habaq. Mungkin ada gangguan rambut. Satu lagi pemain mengalami kecederaan. Dan semakin kritikal buat setakat ini. Baik. Baik, satu hantaran ke hadapan. Di tanda keluar Syafiq. Ada jatuhan, namun dibiarkan sahaja. Masih lagi Syafiq. Perebutan di dalam kawasan penalti. Dan satu lagi jatuhan dan dipersalahkan. Ada sikuan yang dilakukan oleh kapten pasukan tadi.
Dan perlawanan telah pun masuk pada minit ke-60. Jadi 10 minit yang terakhir tidak termasuk waktu tambahan yang akan diberikan. Mungkinkah mereka akan dilanjutkan ke sepakan penalti? Ataupun sebaliknya. Hantaran ke hadapan. Di bahagian kiri. Mencari Syafiq. Kepada Syafiq Tok. Syazwan. Bahaya. Masih lagi Syazwan. Rebatan tidak sampai. Ada dua pemain melakukan hadangan. Bertungkus lumus nampaknya pertahanan Arnold Device. Bagi mempertahankan. Dan striker utama turun ke bawah. Itu Hanif untuk membantu. Masih lagi berlega-lega di kawasan tengah. Sedikit tinggi permainan diteruskan. Advantage untuk Lam Research. Syafiq Tok ke belakang untuk Kogu. 1-2 cuba dimainkan. Kepada Syafiq. Satu body contact antara Syafiq dan juga pemain nombor 3 ini. Syafiq dan juga Ari. Pada kapten pasukan Ari, Afa. Afa ke belakang. Hantaran ke hadapan. Yang tidak berjenama mereka memperolehi lontaran ke dalam. Dikeluarkan. Baik. Tandukan ke bahagian kanan untuk mencari Angah. Dan kini nampaknya pemain kapten pasukan ini lebih banyak bergerak di bahagian kanan. Dia dijatuhkan. Namun permainan diteruskan. Untuk cari Syafiq Tok pressing lagi. Tidak sampai. Perlawanan sering bertukar-tukar posisi antara Analog Device dan juga Lam Research. Satu lagi jatuhan. Dan dia dipersalahkan. Dia cuba untuk melepasi ini sebenarnya. Ada tiupan whistle menandakan akan ada pertukaran. Adakah Syazwan akan dikeluarkan? Pemain nombor 26 daripada Lam Research akan dikeluarkan. Dan digantikan bagi aksi 10 minit yang terakhir ini. Lam Research bertahan sambil mereka perlu untuk mendapatkan gol. Dan Syafiq cuba untuk melakukan tekanan. Tidak lepas. Ada bantuan cuba sampai. Agak lambat untuk melakukan percubaan. Agak lambat untuk melakukan clearance sebenarnya. Sehingga membiarkan pihak lawan datang untuk mencuri. Kepada Afa, Muiz. Ke bahagian kiri. Dibuka sekali lagi kepada Afa.
Alfa pantas untuk lakukan hantaran satu tandukan. Oh, sampai di kepalanya. Namun sedikit perlahan. Kita lihat sekali lagi. Hantarannya baik daripada kapten pasukan. Tidak pernah mengecewakan. Syafiq ke hadapan. Dia jatuh 2 kali. Bangkit 2 kali. Masih lagi Syafiq. Cuba untuk mencari ruang. Satu rebatan terkena pertahanan. Satu lagi percubaan. Kedua-dua percubaan tidak berjaya. Semakin ligat untuk Nur Alias. Dan perlawanan dihentikan seketika kerana Syafiq telah pun mengalami kecederaan. Maklumlah, dia bertungkus lumus dalam mencari segenap ruang bagi pasukan Lam Research. Lontaran ke dalam akan diambil oleh Muaz, pemain jersey nombor 66, yang juga cukup cemerlang di bahagian kanan. Jadi perlawanan telah pun masuk pada minit ke-66. Dijangka akan ada 3 ataupun 5 minit waktu tambahan. Berapa penalti? Ada berapa penalti? Berapa penalti? Jadi, jika perlawanan ini kekal dengan satu sama, sepakan penalti akan diambil sehingga ada keputusan siapakah yang akan layak. 5 sepakan penalti seperti biasa. Jika seri juga, penalti ini akan diambil sehingga ada keputusannya. Tapi saya percaya something akan berlaku. Sesuatu boleh berlaku, apa-apa saja di minit-minit akhir ini. Jadi pemain-pemain harus kekal fokus. Muiz sekali lagi mencari pemain tinggi lampai mereka, iaitu Hanif yang telah pun menjaringkan gol penyamaan. Hantaran jauh untuk mencari Hanif. Hanif berjaya untuk mencuri. Hanif terjatuh pula dia. Dia gagal untuk melepasi kapten pasukan Freddy. Ada satu lagi pertukaran akan dilakukan dan kini Lam Research baik gerakan yang cuba lakukan ini. Syafiq Tok berhadapan dengan penjaga gol. Sedikit bahaya dia mengangkat kaki yang agak tinggi. Ia mungkin satu usaha untuk self protection, tapi boleh juga untuk mencederakan diri sendiri. Dan kini analog device sekali lagi memperoleh peluang menerusi sepakan percuma ini.
Alpha sering saja dijadikan sniper mereka bagi melakukan hantaran. Satu hantaran jauh. Tepat peluang untuk Hanif. Satu tandukan. Oh, satu lagi aksi penyelamat yang cukup penting untuk dilakukan. Kogu. Satu tackle daripada Sob. Clean tackle. Battle of the mid. Sama hebat, sama tangkas antara kedua pasukan ini. Mas. Oh, lepas. Untuk dilepasi. Namun akhir sekali bahaya menghantar kepada Rakadan akhirnya. Rembatan itu kaki kiri berjaya diselamatkan. Ada banyak percubaan di minit-minit akhir ini. Pengadil menghentikan perlawanan dan sepakan percuma untuk analog device. Daripada bahagian kiri untuk mencari Hanif. Sob cirakan di bahagian kiri. Satu sliding clearance dan mereka mempercepatkan keadaan. Sudah pasti mereka enggan untuk melakukan sepakan penalti untuk mencari Sob. Sob ke tengah. Dikeluarkan dan Kogu menghantar kepada Mas. Mas tidak lepas sekali kepada Kogu. Untuk Azri. Bantuan daripada bahagian kiri hadir. Ilyas bijak untuk mencari ruang. Dan itulah dia. Separuh masa kedua telah pun ditamatkan dengan keputusan 1-1. Jadi kedua-dua pasukan akan berentap dalam aksi sepakan penalti. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
Baiklah. Saudara-saudara sekalian. Dan ini adalah aksi sepakan penalti yang akan berlangsung kini kerana mereka berkedudukan seri, terikat satu sama setelah whistle penamat ditiup. Satu jaringan di separuh masa yang pertama dan satu lagi jaringan di separuh masa kedua untuk gol penyamaan. Dan kita berikan tumpuan untuk kapten pasukan yang akan mengambil sepakan pertama ini. Kapten pasukan dan masuk. Mudah. 1-0 untuk memberikan analog di hadapan. Jadi sepakan yang kedua akan diambil oleh Syafiq Tok yang akan berhadapan dengan penjaga gol pemain nombor 30 daripada analog, iaitu Syidan. Syafiq Tok, mampukah ia untuk mengambil tugas ini? Syafiq Tok masuk, mudah untuk gol yang pertama. Jadi 1-1. Dan Sob akan mengambil bagi sepakan yang kedua bagi analog device. Pemain ini bermain dengan cemerlang di bahagian tengah. Sob masuk. Dia berjaya untuk memperdayakan penjaga gol yang telah pun melangkah ke bahagian kiri dan melepaskan rembatan ke bahagian kanan bagi mendahului 2-1. Dan seterusnya, pemain Lam Research akan mengambil sepakan ini. Pemain nombor 52 daripada Lam Research. Itu Syamer. Hadapan dengan Syidan. Syamer. Miss. Syamer gagal untuk menyempurnakan sepakan itu. Di saat penjaga gol telah pun merebahkan badan ke bahagian yang bertentangan, namun bola enggan untuk masuk. Jadi ini adalah peluang bagi analog. Bagi terus mendalui dengan 3-1. Dan pemain nombor 33 akan mengambil sepakan ini untuk analog. Syafiq. Tenang. Syafiq juga tinggi. Jadi kedudukan 2-2 sebenarnya. Apabila kedua-dua pemain daripada analog dan juga Lam gagal untuk menyempurnakan sepakan penalti yang ketiga. Kekal dan kini Kogu melangkah ke hadapan
bagi sepakan yang ketiga ini. Kogu. Juga pemain tengah. Kogu masuk. Mudah untuk meledakkan gol yang kedua. Jadi 2-2. Dan sepakan yang keempat akan diambil kini. Bergerak masuk ke hadapan adalah pemain Analog. Kurang jelas nombor di bajunya. Dan masuk mudah. Bagi gol yang ketiga. Daripada pemain nombor 25 ini. Iaitu Muiz. Bagi gol yang ketiga. Sepakan penalti yang keempat. Dan seterusnya Freddy, kapten pasukan. Akan mengambil sepakan penalti yang keempat ini. Nampaknya pasukan Analog akan melakukan pertukaran penjaga gol. Di mana pemain nombor 33 akan menggalas Faiz. Akan menggantikan Syidan. Sebelum sepakan penalti yang keempat akan diambil. Jadi Freddy, kapten pasukan akan berhadapan dengan Muiz. Faiz, maafkan saya. Dia juga mungkin pernah menjadi penjaga gol. Ataupun penjaga gol simpanan yang ketiga. Setelah penjaga gol simpanan penjaga gol pertama telah pun mengalami kecederaan. Jadi Syidan menggantikannya. Dan kini Faiz berhadapan dengan kapten pasukan Freddy. Freddy tinggi. Sayang 1000 kali dia berpeluang untuk melakukan sepakan bagi menyamakan kedudukan. Dan kini terlepas peluang. Dan Analog berada di hadapan dengan keputusan 3-2. Dan ini adalah sepakan yang terakhir. Jika masuk, saya rasa mereka akan bersorak untuk meraihkan mara ke pusingan final. Jadi berikan tumpuan untuk sepakan ini. Analog berhadapan juga dengan penjaga gol baru. Sepakan yang kelima. Dan masuk! Maka rasmilah bahawa Analog berjaya mara ke pusingan final. Factory League Batu Kawan menjadi saksi di padang ini. Soccer Experience Batu Kawan membawa pasukan Analog ini ke pentas final. Mereka berjaya mengikat kedudukan setelah ketinggalan di separuh masa yang pertama. Dan akhirnya mara ke pentas akhir menerusi sepakan penalti setelah diberikan tentangan sengit. Tahniah kita ucapkan kepada Analog Device dan tahniah juga kepada LAM Resources yang berjaya untuk memberikan tentangan sengit. Jadi saya Jen daripada Jen TV ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami
Di Gen TV, we always make your game alive. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu dan lain hari, lain pasukan dan lain game. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum.